Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haziq Suhaimi, wartawan TV CNN Channel Asia, melaporkan kepada anda mengenai konflik penjajahan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941. Dalam laporan khas ini, saya akan membentangkan bagaimana pendudukan Jepun memberi kesan besar kepada kehidupan rakyat, struktur pentadbiran serta semangat perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Serangan Jepun bermula pada 8 Disember 1941, hanya beberapa jam sebelum serangan ke atas Pearl Harbor. Tentera Jepun mendarat di pantai Sabah, Kelantan dan mara begitu pantas ke selatan dengan menggunakan basikal serta strategi serangan yang mengejut. Dalam masa 70 hari sahaja, pihak British yang selama ini mendabik dada sebagai kuasa besar terpaksa menyerah kalah di Singapura pada 15 Februari 1942. Penduduk tempatan dikejutkan dengan kejatuhan pantas British yang menandakan berakhirnya keyakinan terhadap keunggulan penjajahan Barat. Setelah menawan Tanah Melayu, Jepun menubuhkan pentadbiran tentera yang dinamakan Gun Seibu. Mereka memperkenalkan slogan Asia untuk orang Asia, kononnya mahu membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan Barat. Namun, hakikatnya jauh lebih berbeza. Rakyat dipaksa tunduk kepada undang-undang ketenteraan yang begitu keras. Mata wang Banana Money diperkenalkan, tetapi tidak mempunyai sebarang nilai. Makanan dan ubat-ubatan menjadi semakin sukar untuk diperoleh dan ramai rakyat mengalami kebuluran. Sekolah dan institusi awam juga turut berubah. Pelajar-pelajar diwajibkan untuk mempelajari bahasa Jepun, menyanyi lagu kebangsaan Jepun dan tunduk ke arah Tokyo pada waktu pagi. Namun di sebalik propaganda ini, penderitaan rakyat terus berpanjangan. Rejim Jepun terkenal dengan kekejaman mereka, terutama melalui polis rahsia Kempetai. Mereka menangkap sesiapa sahaja yang disyaki bekerjasama dengan pihak British atau gerakan anti-Jepun. Ramai rakyat diseksa tanpa belas kasihan. Ada yang dipaksa mengaku bersalah walaupun tidak bersalah. Etnik Cina menjadi kumpulan yang paling menderita. Selepas Jepun membalas dendam atas tentangan China dalam Perang Dunia Kedua, kampung-kampung dibakar dan ribuan nyawa melayang dalam operasi Suk Ching di Singapura dan Tanah Melayu. Namun, dalam suasana ketakutan itu, lahirlah semangat baru dan wujudlah semangat perjuangan. Gerakan seperti Malayan People's Anti-Japanese Army, MPAJA, ditubuhkan untuk menentang penjajah Jepun. Ianya diterajui oleh Parti Komunis Malaya dengan bantuan British Force 136. Mereka melancarkan serangan gerila di kawasan hutan dan juga kampung. Walaupun berbeza ideologi, perjuangan mereka menggambarkan semangat rakyat yang tidak pernah padam. Dan mereka juga tekad bagi mempertahankan tanah air daripada mana-mana kuasa penjajah. Pada 15 Ogos 1945, 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepun akhirnya menyerah kalah. Tentera British kemudiannya kembali semula ke Tanah Melayu. Tetapi keadaannya tidak seperti dahulu. Rakyat kini sudah sedar dan penjajah Barat bukanlah penyelamat, serta Jepun juga bukanlah pembebas. Pengalaman 3 tahun setengah di bawah Jepun membangkitkan kesedaran nasionalisme yang akhirnya membawa kepada perjuangan kemerdekaan pada tahun 1957. Dari serangan di pantai Sabah hingga kebangkitan rakyat selepas 1945, kita belajar satu hakikat, bahawa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari penderitaan, pengorbanan dan semangat bangsa yang tidak pernah menyerah. Saya Haziq Suhaimi, wartawan TV CNN Channel Asia,
melaporkan terus dari lembaran perjuangan Tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Kenali sejarah, hayati perjuangan.